Kalau korang nak buat content for the sake of money, korang kena cari dulu niche yang buat duit. Yep. Betul. This is boring lah, go. So which is kalau kebetulan niche tu ada yang kau minat, okey lah. Contohnya aku rasa aku boleh kata lah, mungkin membantu untuk orang yang lain kaki konten, mungkin ada yang rasa nak buat konten kan. So aku boleh kata yang macam antara yang buat duit, antaranya creator. Yep. Lepas tu tech gadget. Gaming tidak laku. Finance. Finance. Dan satu lagi yang aku tahu pun lifestyle. Tapi lifestyle ni paling susah. Lifestyle kau kena kuat branding lah. Yes. Kenapa orang nak heran dengan lifestyle kau? Yes. So ni paling susah lah. Bagi aku sebenarnya lifestyle paling susah lah. Tapi aku setuju lah dengan kau punya movement tu. Dan kau akan kekalkan wrestling. Sebab case study yang kita boleh nampak sekarang ni yang berjaya adalah terdekat Yukas. Walaupun dia buat podcast, dia still lagi aktifkan channel lain. Contoh macam Sembang Kari, cerita pasal bola. Ya. Kan? So, dia boleh pergi banyak benda. Tapi kau kena kuatkan satu